Kak. Ada orang tanya, krim putih kita tu ada white cast ke? Ada bleaching ke? White cast tu apa? Bleaching tu apa? White cast tu, dia macam pakai lotion. Lepas tu ada putih-putih tu, bila basuh hilang. Ada tak macam tu? Tak ada. Bleaching tu apa? Bleaching tu, bila kita pakai tu, kita punya bulu-bulu tu jadi, bulu-bulu roma tu jadi warna perang lah, colour brown lah. So dia bleachkan kulit kita. Lepas tu lama-lama makin hilang. Tak Ada tak macam tu? Mana ada macam tu. Habis sekat macam mana? Dia putih mak saya ni tak ada bleaching dengan white cast yang macam korang cakap tu. Okay. Di sini kakak tunjuk cara nak pakai. Okay. Lalu sapu je lah dekat mana-mana, muka ke tangan ke. Tapi korang akan ada rasa macam pasir-pasir macam tu. Jangan risau, dia bukan scrub. Biji-biji pasir-pasir yang rasa macam scrub tu apa kak? Tu scrub ke? Tak, tu bukan scrub. Tu serbuk gluta. Serbuk gluta. Dia macam ni. Bila korang pakai tu, dia still sama warna dengan kulit tu. Dia tak berubah. Tapi kalau nak tahu kulit tu berubah macam mana, kena konsisten lah dia pakai. Oh, so maksudnya bila pertama kali sapu tu still lagi warna asal? Still warna asal. Kena konsisten. Macam kakak pakai 1 bulan macam tu baru nampak 1-2 tahun. Oh, okay. Thank you kakak.